Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel saya. So dalam video kali ni kita cuba growkan account 200 USD. Okay, sebelum kita start tu, saya nak minta maaf sebab dah lama gila saya tak upload. Okay, last kali saya rasa dalam bulan 8, bulan 10 macam tu kan, saya upload kat YouTube kan. So plan saya sebenarnya saya nak upload bulan 12. Tapi siapa-siapa yang follow saya kat Telegram, korang tahulah bulan 12 tu saya ditimpa musibah dan ujian yang berat. Ujian yang berat lah kan. Ayah saya meninggalkan saya dan keluarga saya. Okey, ada pergi secara mengejut. Jadinya saya ambil masa untuk ni balik lah. Untuk ni kan, kehilangan orang tersayang kan. Jadi ambil masa balik lah. So tangguh lagi bulan 1 tangguh, and then bulan 2. So bulan 2 ni dah okey sikit, jadi saya start balik lah. Dan plan saya nak aktifkan balik siri-siri analisa, siri-siri forex itu mudah, siri siri 100%. Benda tu lah yang saya akan buat, saya akan update balik, saya akan cuba konsisten upload dekat YouTube. Okay, so siri analisa 5 minit tu saya akan, benda tu yang wajib saya akan upload setiap minggu. Kalau tak ada siri lain ataupun video-video yang saya entry ke apa ke dalam satu minggu tu, yang tu tak menjadi masalah. Tapi yang wajib saya plan, saya akan post video siri analisa 5 minit. Okay, sebab siri analisa 5 minit tu saya akan post, plan saya hari Isnin. So daripada analisa tu saya akan update semua analisa yang saya post kat YouTube tu untuk minggu tu saya akan update dekat dalam Telegram. So supaya daripada situ korang boleh, banyak benda lah korang boleh belajar kenapa daripada sell jadi buy, buy jadi sell dan sebagainya. Okay, alright. So dan satu lagi update paling terbesar untuk tahun ni adalah saya akan terlampau kurangkan sangat trade modal kecil. Sebab apa? Macam tahun lepas memang cantik, views cantik kan, orang suka tengok video saya. Tapi masalahnya dia punya side effect dia terlampau ramai yang tak sub depo kecil. Padahal korang boleh je kumpul modal. On the way kumpul tu korang study, korang trade account demo, korang study, korang fahamkan dulu chart ni macam mana bergerak dan sebagainya, baru korang depo kan. Along the way tu, daripada tengah korang study tu, korang kumpul duit untuk depo besar sikit, 100 USD ke 150 ke 200 ke, supaya ruang untuk korang buat silap tu banyak. Okay, tapi ni tak, korang keep on bermimpi untuk depo kecil kan, depo 20, lepas tu berharap jadi macam saya 500 jadi 1k. So benda tu bukan tak boleh buat, tapi dia memerlukan skill yang tinggi, and then duit simpanan yang banyak. Dan video-video saya sebelum ni saya pernah pesan dah, yang saya buat ni bukannya sekali terus jadi. Boleh jadi kadang-kadang tu saya rekod 3-4 kali tak jadi-jadi, kali ke-5, kali ke-6 tu baru jadi kan. Benda-benda tu korang tak pandang. Yang korang pandang depo kecil terus jadi besar kan. So saya akan kurangkan lah. Bukannya saya tak akan post langsung, cumanya saya akan kurangkan. Okay, saya akan letakkan yang realistik sikit lah. Macam sekarang 200 kan, saya cuba plan untuk upgrade daripada 200 jadi 400, 600, dan saya akan start modal macam tu lah. Alright, so jom kita sambung. Banyak sangat lah kita bebel. Okay, saya pakai broker FBS, leverage 13000. Saya deposit RM1000 tadi, dapatlah 200 USD lebih kan. So saya plan untuk buy GBP Japanese Yen. So apa reason to buy? Jom kita tengok dulu dekat air time frame. So dekat air time frame kita padam dulu semua ni. Okay, dekat air time frame, kalau korang tengok dekat sini, kita ada structure reversal. Okay, boleh nampak kita ada structure reversal. Kita ada low, kita ada high, kita ada lower low, kita ada higher high. So kat sini kita ada QM punya reversal. Okay, reversal. Comot ada tulisan. So plan saya sekarang ni dah setengah dah perjalanan dia naik. So expectation saya dah akan pergi sampai ke area sini lah. Okay, so sekarang ni kalau kita zoom in dekat time frame H4, dekat sini pun dia dah buat rally base rally. Okay, dia dah buat rally base rally. Okay, ni satu petanda yang bagus, dia bagi zone buy. Yang kedua adalah dia dah breakout trend line. So kalau korang buka line chart, sekejap. Kalau korang buka line chart dekat sini, korang tarik trend line. Okay, tarik trend line macam tu kan, korang akan nampak price dah breakout price dah breakout kan. Nak tarik daripada pakai line chart ni pun boleh, nak tarik shadow ke shadow pun boleh, tak menjadi masalah. Yang penting korang faham macam mana nak apply benda tu je. Okay, so kalau nak tarik daripada shadow ni pun boleh, tak ada masalah kan. Still breakout juga. Okay, so sekarang ni dah breakout. So kita dah ada apa? Kita dah ada breakout, trend line breakout, kita dah ada QM reversal pattern,
And then kita dah ada arah yang menunjukkan dia buy kan. So kita tapis lah dekat low time frame, marking dulu ni zone ni. Rally base rally ni marking dulu ni zone dia. Okay, marking dulu macam ni. Lepas tu kita tapis kat lower time frame. Okay, ni saya saya cepatkan lah sebab dah panjang video ni 5 minit dah. So macam ni sekarang ni kan, zone ni tapis lagi. Ni zone yang tadi besar kan. So kita tapis lagi. Kat sini kita ada satu lagi zone yang dah diambil. Okay, yang dah diambil kan. Kita ada rally base rally lagi kat sini. Okay, rally. Kita ada rally. Lepas tu dia buat base. Lepas tu rally kan. So rally base rally ni pernah diambil. Nampak tu dia naik ke atas kan. So dia masuk sekali lagi. Nampak tu dia buat reaction kat situ. Dia buat reaction kat sini. Nampak dia buat sekali lagi, dia keluar daripada situ. So apa yang saya expect, price akan terus pacak ke atas lah. So kita buy kan, kita buy macam tu. Okay, so saya plan 200 ni target saya untuk keep up balik dengan korang semua. Nak aktifkan balik YouTube ni. Saya target tak jauh lah, sampai 1k pun dah cukup dah. Okay, kalau dapat lebih Alhamdulillah kan. Saya entry pakai lot 0.15. Dan ingat, ini adalah full margin. Full margin ni dua benda je, tak ada istilah selamat. Okay, saya memang allocatekan 200 USD ni untuk full margin. So apa jadi ke account ni sekalipun, saya tahu saya loss setakat RM1,000 ataupun 200 USD lebih. Okay, so kalau korang tak sanggup, korang sanggup full margin tapi korang tak sanggup belah loss tu kan, berfikir ke arah loss tu, korang tak sanggup, tak payahlah full margin, trade biasa dulu. Okay, simple saja. Benda yang saya ajar ni boleh apply low risk, medium risk, okay, high risk boleh apply. Dia yang pentingnya cara kita yang membezakan tu high risk atau low risk adalah cara korang entry. Kalau korang entry macam saya kan, banyak-banyak layer, lot besar kan, tu dia dah jadi high risk ataupun full margin. Kalau korang entry normal 0.01 layer kan, dan korang ada exit korang kat mana dan sebagainya, kat situ dia jadi low risk. Macam sekarang ni kalau korang entry low risk, korang jumpa setup sama macam ni, katakanlah in the future kan, korang jumpa setup yang lebih kurang macam ni, tapi dekat pair lain kan, SL yang patut korang letak adalah dekat bawah rally base rally ni. Okay, sepatutnya SL korang kat sini lah. Okay, sepatutnya SL korang dekat sini. Okay, boleh letak situ kan, dalam 19238 sepatutnya. Okay, so kita tengok dalam beberapa jam kejap lagi. Video ni pun dah panjang sebab mukadimah ada panjang kan, baru aktif YouTube balik. Nanti saya akan update korang balik dalam beberapa jam kejap lagi lah. Alright, kita tengok dalam part 2 nanti macam mana. Okay, dah pacak. So dalam lebih kurang rasanya dalam 35 pip lah. Okay, tak banyak pun. Okay, so sekarang ni apa yang saya nak buat, kalau ikutkan dah rasa nak close pun ada juga kan. Saya target dia tadi dalam 500 ke 1k. Sekarang ni dah lebih dah, dah 600, dah 200%. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang ni, rasanya yang lagi elok kita set BE. Okay, kita set BE dulu. Kita set BE 1 pip lah sebab layer tak banyak. Okay, kita set satu-satu dulu. Okay, yang bawah ni, kita set BE dulu 1 pip situ kan, lebih kurang lah. Sebab layer tak banyak. Saya ingatkan dia boleh turun bawah lagi, tapi dia turun setakat tu. Okay, kalau layer tebal-tebal tak apa, tu lain cerita. Tu memang kena banyak sikit lah. Ni saya set BE roughly dekat area sini. Tu pacak gitu. Okay, set BE dulu. Set BE sini dulu. Okay, settle set BE 1 pip. So dalam lebih kurang, tak tahulah, dalam lebih kurang dalam 20 pip, 30 pip something, saya close lah kot mungkin. Okay, ni pun dah 400 dan nanti dah 500 jadi 700 kan. So kita tengoklah macam mana nanti. Sebab saya ada setup lain nak masuk Euro USD. Euro USD ni pun dapat cantik dah. Okay, so kita cuba masuk Euro USD. So Euro USD gap tak tutup lagi. Okay, nak masuk gold dah, memang dah jalan dah, all time high sekali lagi. So kita masuk Euro USD lah. Okay, buat tambah-tambah rasa kan, buat tambah-tambah rasa.
So kat sini contoh-contoh saya hilang pula. So kat sini kat sini kita boleh nampak dia buat reversal sini. And then apa yang dia buat? Dia buat pull back, and then dia pacak balik ke atas kan. So kat sini sepatutnya kita entry, tapi dah terlepas sikit. So tak apa. So kita boleh entry sini SL bawah daripada low sini. So sebabkan ni Euro USD, jadinya dia punya ni tak besar sangat lah. Okay, ni lagipun GBP Japanese Yen kejap lagi nak tutup dah. So kita ada modal lebih kurang dalam 600-700 USD. So boleh tambah lah, kita tekan-tekan cukup 1k cukup lah. Okay, ni kita boleh tekan lebih sikit. Okay, SL dia dekat bawah ni je. Nampak tu, 8 pip. 8 pip memang tekan lebih sikit daripada kan, kita tekan lebih sikit. So nanti untuk Euro USD ni kita bagi layer tebal sikit lah. Okay, sebab GBP Japanese Yen tu memang dah tak ada. Saya plan memang nak full margin, memang nak tekan sampai dah tak ada margin. Tapi expectation saya untuk GJ ni tadi, dia punya perjalanan dia boleh turun ke bawah sikit. Dia boleh turun macam dia naik sini, nampak dia turun kan. Yang dia boleh bermain dekat area sini. Tapi dia terus pacak ke atas. So tak ada rezeki lah kita nak tambah layer. So kita cuba try dekat Euro USD. Okay, kita try dekat Euro USD. Tekan. So jarak dia dalam 10 pip sahaja. SL 8 pip, sorry, 8 pip kan. Ni dia berapa tadi SL kat sini 9 pip lebih kurang 10 pip lah cakap 10 pip senang. Okay, so apa reason saya buy Euro USD? Okay, kita tengok dekat sini, buka dekat time frame H4. Dekat sini sama juga, buka daily lah, buka daily Dekat sini sama juga, korang boleh nampak dia membuat reversal kan. Dia buat reversal. Sini pun sama juga, pattern lebih kurang macam GJ tadi. Okay, kita ada low, kita ada high, kita ada low, kita ada high. So price tiba-tiba dia buat gap, dia pergi sampai dekat area kepala ni, and then dia ada reaction buy, nampak tu kan, ada reaction buy. So apa jadi kat sini, dia jadi peluang buy lah. Direction buy tu kita dah ada, campur pula dengan trendline breakout. So kalau kita ambil trendline daripada sini, kita ambil yang semasuknya trendline, kita dah ada trendline breakout situ. Nampak tak? Pattern dia lebih kurang macam GJ tadi yang saya ajar awal tadi kan. So barulah kita tapis kat lower time frame. Dekat time frame H4 kita dah ada candlestick continuation, engulfing buy yang keluar. Engulfing buy keluar masa apa nama, selari dengan arah yang kita nampak dekat daily tadi. Lepas tu kita tapis lagi dekat time frame H1. H1 tak jelas sangat, kita buka dekat time frame 15 lah tadi. Cepat sikit So kat sini kita dah ada, kat sini kita dah ada apa kat sini? Kat sini kita dah ada HNS kan. HNS, lepas tu kita ada rally base rally. Semua je lebih kurang seperti mana yang saya trade dekat GJ tadi. Cuma GJ tadi kita ada zone rally base rally yang dah di retest kan. So kita jadikan tu sebagai base ataupun point of entry kita. Okay, cumanya yang ni dia lain sikit. Dia buat reversal, and then dia buat rally base rally yang lebih kurang lah kan. Okay, so kita tekan buy. Jangan risau, tekan buy saja. Okay, ni saya tak plan nak full margin sangat pun. Okay, nak tekan lebih lah, tapi tak adalah full margin sebab kita dah running profit dekat GJ kan. So alright, so kita tengok macam mana nanti untuk Euro USD, dia punya movement dia macam mana nanti sebab sekarang pun lagi 2 minit, candlestick pukul 10 akan close. Lepas tu nanti H4 dia keluar candlestick baru. So kita tengok dia punya pergerakan macam mana, nanti saya update balik dengan korang. Okay, a few moments later. Okay guys, belum sempat apa-apa lagi, sudah capai target dah. Okay, 1k. Okay, Euro USD pacak tiba-tiba. Alright, so ni rasa dah cukup kot. Dah capai target, kita close lah kan. Saya close ni. Nanti kan korang cakap saya hold sampai kena BE lah apalah. So close on position, settle. Alright, so itu saja untuk video kali ni. Semoga bermanfaat. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum dan ciao.